Hello, Assalamualaikum. Kita sambung lagi lah video. So, gila ni dah tak update. Busy sangat. So, ni ke daripada Auckland nak Queenstown night flight. Tengok tu, pemadam dia cantik. Turun-turun tu aku punya terpegun. Lepas tu aku keluar kamera. Sekali kena marah orang tu. Ini kita pun sampai kat holiday park ni. Kena naik bukit. Bayangkan luggage banyak besar-besar macam tu. Kena tarik naik bukit. Nanti bukan main tinggi lagi. Nanti aku tunjuk video bukit tu macam mana tinggi. Naknya. Dia dah. Masuk lah, masuk. Bila bawa masuk? Dia pendek macam tu lah. Oh, balik. Okey, lepas This is my bed. Masya Allah. Hari ni. Walaupun penat naik bukit tu, tapi memang berbaloi lah tempat ni. Tengok pemandangan dia cantik sangat sampai aku bagi thumbs up bapak-bapak. Malam tu lepas solat undi apa benda bagai, kita pun carilah makan dekat Furbo. Orang kata halal. Kita pun jalan kan bukit lagi. Rumput. Kita kan sampai lah Furbo ni. Lepas tu punyalah ramai kena beratur. Kalau sejuk, nasib baik dah ada heater ke atas tu. Oh, ada heater. Selesa. Dia ada phone order collection. Oh, Sultan kita nak order tu, terkejut kita orang tengok burger tu punya menu. Ada jual swine lah, ada jual bacon lah. Jadi terus kita orang ragu-ragu. Walaupun kan banyak orang kata halal lah, tapi memang ada burger halal, cuma kita orang je lah ragu-ragu. So terus kita ke Eric Fish and Chip. Try to move it more like just see how I feel. Okay, jadi masa makan kita letak kat sini.
kat sini kita ada fish and chip lah, obviously kan, dengan nugget ikan. Gila tu memang nugget je lah dia tu. Dia punya fish and chip ni sedap lah. Batter dia pun memang tak tahu nak cakap macam mana, tapi sedap lah. Berbaloi lah nak cuba. Okey, lepas dah habis makan, terus kita gerak balik ke hotel. Inilah dia suasana Queenstown, pekan dia. Ada banyak park, tempat minum arak. Meriah lah juga. Cuma yang tak bestnya tempat orang bukan Islam kan, tempat minum arak aje dah yang ada. So itulah, begitulah kisahnya. So kita pun sambunglah jalan. Sejuk gila main sini, rasanya dalam 4 darjah Celsius juga. Ni lah dia nak balik hotel tu. Tinggi kena naik bukit ni. Tadi kita tak lalu tangga, kita lalu jalan pejalan kaki. Tapi tu pun perit juga untuk dihadap, tapi berbaloi lah. Juga betul tercungap tu. Dia sebenarnya tak ada lah susah sangat nak naik. Dia cuma sebab sejuk tu lah. Tu yang memang pancit lah. So bersedialah untuk berseronok, kenalah bersusah dulu. Ho. Abang yang buatkan problem pula. Lila marah ke Lila? Jadi paginya kita pun nak pergi ke Coronat Peak, naik bas. Bas ni kita boleh booking online lah dekat website dia, nanti aku share. So shuttle dia ni, bas dia ni daripada pukul 8 sampai pukul 1 dia ada jam-jam dia lah. Dia akan naik. Lepas tu nanti lepas pukul 1 baru dia ada bas turun ke bawah. Pemandangan naik bas tu boleh lah nak tengok luar, tapi yang tak bestnya ada cross tu so tak nampak lah dengan jelas. Boleh je lap sebenarnya, so lap lah. Lepas tu enjoy the view, kalau ada view dia. Bersalji. Dekat sini banyak aktiviti lah boleh kita buat. Boleh naik gondola tu, cable car tu, naik atas. Lepas tu boleh main ski dari atas turun bawah. Tapi sebabnya hujan snow ni, jadi tak dapat lah naik atas tengok view. So boleh main ski je. Tapi kita orang main salji je lah, sebabnya mahal nak main ski tu.
Tayang pandang. Jadi dah lepas kita masuk, lepas tu keluar main saja, masuk keluar main saja. Akhirnya kita pun minum air koko panas dan terus turun ke bawah untuk sambung ke itinerary yang seterusnya. Kena ni. So inilah dia. Cak, kalau asap bila? Kenapa kat atas tu tak ada keluar? Okay, so I'll start from this side. We have one here. Okay. Ni masa kita nak pick up van kita dah pick up van kita, teruslah kita ke mana tak ingat lah. So itu akan dicerita di episod seterusnya, tak tahulah bila lagi akan di-upload. Okay gang, terima kasih tengok. Bye.